Assalamualaikum. Baik, hari ni aku ada satu tanah terpaling premium dekat Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ini tanah dia berkeluasan 8,579 square feet. Tanah ni pula adalah tanah freehold, Malay Reserve, dan status dia status bangunan. Tak perlu convert lagi dah, naik je bangunan. Tanah dia dekat Lorong Mahadi. Kalau tengok dekat depan sana, itu adalah jalan utama. Dekat sebelah sana ada Uni KL, ada Club Sultan Sulaiman, dan tanah dia, tanah lot yang kedua. Daripada depan pokok sini sehinggalah ke pokok belakang sana. Ini adalah view dia. View yang sangat-sangat cantik. Tanah ni nampak belakang KLCC. Dia boleh buat macam-macam. Untuk pembeli yang beli tanah ni, sewakan tempat ini untuk jadikan kedai makan. Sebab depan-depan ni semua ni kedai makan. Dan satu lagi, dia boleh buat rumah sewa. Sebab dekat sini memang dah ada rumah. Jadi penyewa-penyewa dah ada atas tanah ni. So kalau siapa-siapa yang beli tanah ni, memang dah boleh buat duit dah. Memang tanah ni orang cakap tanah emas. Untuk harga tanah dekat Kampung Baru ni, market value dia yang pernah terjual dekat sini RM1,000 per square feet. Tapi owner buka harga untuk tanah ni hanya RM700 per square feet, bersamaan dengan 6.1 juta ringgit. Negotiable. Berminat dengan tanah ni, jangan tunggu lama-lama. PM sekarang ni juga, kita deal sampai jadi. Okay, PM sekarang ni.